dah. Tu Pulau Udang tengah nak lintas lah. Kan lah Pulau Udang. Dia ambil kamera tu, dia ambil video nak lintas. Buat live. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ribu dah? Odo. Awak dekat 2000 lah. 1908. Nah, tak setting. Dekat 2000. Daripada Manung. Mana stesen dah? Tuan tu. Kanan. Lubang. Sama. Satu hotel ni. Ni hotel ni. Lepas tu ada satu lagi hotel. Tak tahulah, tengok okey. Okey lah. Okey je, boleh lah. Mana parking? Tu belakang lah. Tu ke boleh masuk. Betul tu pun lama tak berjalan dah ni. Check in dulu, tengok macam mana, tanya dulu harga. Boleh tak masuk? Panas tu. Kita patut dia berada tak nak masuk Bangkok. Sayu. Siapa dia? Nanggok mana? Dia main sonjol je. Minta duit je. Tak tahu jalan.
Bukan takat Huawei je kita boleh pergi tau. Surat Atas tani lagi. boleh? Surat tani. Boleh surat tani esok. Kira berapa jarak kena tengok. Kalau boleh surat tani kita jimat sehari. Kalau awal esok. Awal keluar. Tak cakap banyak lah. Sebab kita dah tengah lah. Okey Saya surat tani. Surat 11 jam yuk. Tak boleh. Apa? 11 jam. Kalau pagi 11 jam ferry tu masalah. 11 jam Pencak Buri. Takat Chumpon boleh 11 jam tak boleh. Tengok berapa ratus kilometer. 656. Boleh kot. Boleh kot. 650. Surat tani. Maksudnya dalam berapa jam? Malam tidur awal 11 jam. Esok tak cakap banyak dah. Pium tu. Ciao. Ni plan B berhenti singgah-singgah aja. Lepas tu surat tani jatuh maksudnya hari Selasa. Kita cari kedai motor tukar minyak lah. Selasa, esok Rabu. Tak apa tepi jalan esok banyak lah. Kalau jumpa Selasa, esok Rabu surat tani. Lusa tu tengok lah. Rabu, Khamis. surat tani tak lepas. Kena tengok balik surat tani ke petani berapa. Sekejap. Sampai nak anyai duduk juga lah. Ya. Jauh kat tu. Ustaz tengok. Surat tani tu hanya kan. Petani Awak risau kita luntuk ni lah. Cuma tenaga untuk malam ni untuk simpan esok 8 jam. Boleh. Macam boleh. Maksudnya lompat terus esok pagi awal tonggek lah. Tapi jangan gelap sangat. Takut bot tak jalan lagi. Lepas subuh kira bot jalan tu. Orang nak guna kan. Okey, ni apa kami kat atas bot lah. Atas bot. Buka Puchong. Puchong Pier nak ke sebelah sana lah. Ramai orang masuk. Ada suasana masuk ni. Faiz tengah dah makan cekelik. Okey weh. Mantap. Okay, alright. Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni kita dah berada di mana ni? Kita teka. Okay. Di Surat Tani Leven Hotel. Nampak situ Leven Hotel. Motor ada kat bawah. Ini suasana pagi lah. Kat sini Selah Alhamdulillah lah 700 kilo lebih kurang lah 600-700 lebih kilometer. Kita dah ada dekat Pekan Surat Tani. So yang ni highway Leven Hotel lah, tepi jalan dah masuk kawasan daerah Surat Tani. Jadi pagi ni orang kata very good morning lah. Very good morning. Perjalanan kita daripada Pattaya menerusi ke Prapadang Bridge, masuk Bangkok Sat. Lepas tu kita dah ada dekat sini lah. Alhamdulillah lah, selamat sampai. 700 lebih lah. Surat Tani ni di atas Chumpon. So target Chumpon, dapat Surat Tani. Ok lah, boleh rehat-rehat lah. Hari ni perjalanan mungkin 300 lebih lah nak ke Hat Nyai. So malam kat Hat Nyai hari ni kita relax je. Lepas tu esok cadang nanti kita sambung lepas Hat Nyai apa, InsyaAllah. Okay, kita jumpa lagi.
Ini adalah keadaan hotel dan suasana di Surat Tani. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye. So apa video nanti dia boleh akses juga. Hello, hi, morning, check out. Receipt. Okay. Yeah. $8.2. Okay, thank you, Kak Kongkak. Okay. Siap. Banyak benda kena langgar Ni batu. Ingat ni. Nasib baik kena sini. Batu besar. Daripada kereta ke lori. Pong. Lepas tu pong duduk atas board tu. Oh, letih. So, Assalamualaikum, selamat pagi. So, hari ni dekat Lepen Hotel. Lepen Hotel Gajah. So, ada EV charging. Cantik. Bolehlah datang sini. Kalau turun Surat Tani boleh singgah sini. Kami sampai sini pun semalam dah pukul berapa? Kat pukul 9 ke? Pukul 8 lebih. Penat. Jadi malam kat sini baru kita gerak esoknya. Penat. Tenaga nak kumpul. Hari ni pakai jaket apa tak tahu. Sangkut. Dokumen penting. Then map. Kiwi air Pileo. Tahu tak nampak belakang-belakang ada kot. Spray rantai. Kalau ride jauh jenis bawa rantai, pakai rantai ni betul. Kena spray Motor yang satu lagi tu pun ada juga spray rantai. Ini kita bawa bag nak spray apa. Belting, jaga belting marin. So insyaAllah kita jumpa nanti. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita gerak balik Hala ke atas ni ke Hanyai. Sekarang kita semua indah, ku teringatkan masa senyumanmu penuh dikasih, dirindu dalam bayangan kalbu kuniamu. Ku
Talung lah. Get out daripada Surat Tani ke Pak Talung lah. Kurang 2 jam kau. Tidak putus harapan, pengorbanan masa bersama tak berubah. Tiada jawaban hingga namamu. Ku tunggu hadirmu bergema di muka pintu cinta, terbukannya rahasia selama-lamanya. Sepiku tawaku di kau tetap bersama, tiada yang berbeza di kau dalam jiwa. Lahirlah satu nama, hanya padamu Tuhan. Sering ku bohongkan di sisi kemuliaan-Mu pada satu nama. Di muka pintu cinta, terbukanya rahasia selama-lamanya. Tetap bersama, tiada yang Sampai ke Route 41 lah. Dah sekejap. Sampai kita kerja Anyai. Alhamdulillah. Jauh juga jarak tadi. Daripada Surat Tani tadi 2 jam lebih lah. 2 jam kat 3 jam juga lah baru nak sampai. Kita ada lagi lebih kurang rasa sejam 2 jam untuk sampai ke Anyai. Jauh lah. Ini budak cara. Ya, kita dah sampai lah. Satu pintu. Okey, sampai. Sudahlah sampai. Route 41. Dia kot parking dia tu. Dia. So, selamat sampai ke Route 41 Estate House. Ini charging, tak ada charging point. Tak tahan. Bateri nak habis lah. Kena cari charge point apa.
Plug point. Ini dia. Ramai orang. Jom. No. Tunggu sat. Kita charge dulu. Assalamualaikum bang. Bateri habis. Duduk dulu. Bagi clear dulu baru kita masuk. Ya. Ni pun masuk. Masih 100. Weh, tu depan 2 naga. Tak ada. Yang colour tadi mana? Colour tadi. Mau tak mau? Bukan nampak. Oh no lah. Aku tengok tempat lain nanti. Yang kata empat. Tadi. Tadi Ha? Tapi lengan pendek lah. Tak ada. Oh ni lengan pendek. Ikut suka lengan panjang kan? Sama? Sama kan? Sesi 100. Boleh tak? Kain sama je, lebih kurang. Kain sama. Ha? Ini Mika suka lah, motor Ali. Motor chopper. Ni okey lah. Oh, ambil ni lah. Yang tadi tu colour ni lah, rasa macam lain. Cuba tengok. Sama ada lagi. Okay. Motor minta je, saya apa. Janji dapat dia punya macam ni. Boleh silakan. Ada lagi? Tak ada. Ni apa? Sama. Ni apa? Mika pun nak baju kau? Oh, so. I have S size and 3XL. What? I have S size and 3XL. 3XL. And another size? Ticker XL. Another one? Yeah, No. First 3XL. After that, don't have. what size? Another one? S size. Oh, X size. S size. Yes. Small. Yes,ครับ XL don't have. Finish size ครับ and finish ครับ own design finish size ครับ Yes ครับ I have new design นะ Habis lah. I Saya show tengok. you Okay. what size I have. Okay. Okay, like this I have size, like this have size, Oh. and like this long sleeve have size, and 10-year anniversary have size, 10 year 10 year 10 year นี่ 10-year anniversary have size ครับ นี่ have size This one got SL. small size XL short เหรอ SL short. I check first นะ XL short Okay. XL short แค่บ้าง Yeah. One. เอา Senang. เน็ตไหมทรายไหม Okay, XL. mate? Okay. โอเคนะ บางชุดมาซื้อก็ฟรีค่ะ Sticker. Which one? นี่ which one This one lah. yes yes This one lah. Big one. โอเค600 บาทค่ะ Okay. 600. I save money for you first Okay. put this one for you okay Okay. Thank you. thank you so much นะคะ Thank you. ขอบคุณค่ะ Tak tingkap. Keluar kat pintu. Masuk ke tingkap. Yuk. 600 boleh lah. Tapi yang saiz tu tak ada dah. Dia tak ada saiz. Ni stiker. Ada tu. Dapat. Ambil satu. Awak nak take. Sudah fit dah. Tak rasa fit. Aku berapa? Ha? Aku berapa? Yang lama ni saiz tu kali apa saiz tu? Ingat. Aku kan berapa tu? Memang berapa tapi Fit. Fit. Sudah fit. Dia size Thailand ni lain sikit. Thailand dia macam M. Dia fit. Kita ambil SL. Ni SL lah. SL lah? SL lah. Asal fit. Fit lah. Pakai baju tu. Berapa lah? Saya test. Oh, jalan jam oi, buat jalan. Lepas kat Anyai pun payah. Betul tepi. Lereng dia buat jalan ni. So pelan-pelan lah kayu. Lepas kan sama.
ice latte. Ice latte. No sugar. No sugar. How much? 70. 70. Okay. Charger. Okay, tak apa. Thank you. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับฮะฮะ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dah selamat sampai ke Anyai. Dari Patalong ke Anyai. So pelan-pelan lah. So, kita dekat Anyai sekarang ni gelap lah. Mendung tapi tak nampak macam nak hujan. Awan je. Okay, alright, kita masuk ke Anyai. Anyai sini. Kawal lah. Yang bersih-bersih. Mungkin ada yang nanti gelap lagi. Ada yang kotor lagi. Dia laporkan Anyai. Anyai Sadao. Wait eh. Alhamdulillah. So baru baik beri recovery ya. Kawasan ni. Gambar motosikal, basikal, motosikal. So boleh letak lah. Kita tengok ada lumpur lah, banjir. Kesan-kesan lah. Sampah-sampah tu. Apa, timbul. Ya, lumpur. Duduk atas tu lagi memang tak ada nak cuci. Kalau hujan tu dah, dia basuh sendiri je. Tapi kalau tak hujan kering nampak lumpur. Tak jauh lah, 8 minit 2.1 kilo sampai kedai SR Siri Racing. Tengok ada promosi tu lah. Nak pergi singgah tu, kebetulan kami nak ke Anyai. So hari ni hari apa kan ni? Khamis. Oh, Khamis 24 hari bulan Disember 2025. Besok hari Jumaat. Okay, right. Ada buat promosi hari ni. Dia orang iklan dekat Facebook dia orang. Jadi kita nak pergi terus ke kedai dia. Depan ni je, tak jauh. Setengah kedai dia buat promosi sebab banjir kan, air lumpur kena pada barang dia. Jadi dia jual murah. Okey, hijau cantik. Alhamdulillah.
Tapi okey lagi lah Anyai daripada Bangkok. Bangkok lah. Semua rapat lah motor. Tengok ada kesal lumpur tengok apa di bawah ni tenggelam habis. Di bawah ni tenggelam. Oh ada air lagi lumpur. Depan ni lah, belah kiri. Kedai motor Siri. So banyak tenggelam kesan-kesan. Tapi banyak yang ni lah. Tengok ada barang dia orang jemur. Buka pun dia nak tiga datang. Jual barang murah tu. Dia dah tengok cari parking. Park dekat sini boleh kot. Betul tu. Sini boleh. Boleh dia berjual tu start parking tu. Tengoklah apa ada. Itu dah boleh tadi dia mau. Ha? Dia kata? Situ? Atas tu dia kata? Dah sini dah. Dah. Tak payah banyak-banyak. Dia open dia kan. Ha? Dia kita nak belah ni. Oh. Open dia kata? Jom. Open kita on. Skru apa? Skru layar. Oh, ya tu. Oh, habis. Okey. Dia jual. Ni lampu bal lah. Bal. Yang kata tengok pelik tu, oh ni 50 baht. 50 baht. Okey. Hai, hello. Okey. Tengok. Ada barang yang sempoi. Tu apa? Tengok sebelah sini. Okey. Barang-barang spray sana. Okey. 30 baht. So 30 baht je benda ni. Dia ada frame dia kot. Ni frame dia kot. Ada frame dia. Come together. Okay. Oh, backpack. Backpack. Motor apa ni? Backpack. Clipper kan. Habis tenggelam. Oh, ni ada skru kecil kan. Oh, tu cantik lah. Selayar. Bukan selayar. Ni apa dah? Batas start on. Sama. Ni ada spray lubricant 80. Ni 20. Lubricant multi purpose. Mau ambil ni lah. Bawa macam mana? Hah?
Nak bawa macam mana kalau beli? Mika nak lah. Masuk dalam motor. Letak bawah tadi. Mika nak beli lah. Berapa harga? Tahu dia ni Harga berapa? dia siapa? Ya. Ini multi purpose. Okey lah. RM2. Ini chain lah. Chain loop. Y15. Feeling chain loop. Chain loop multi purpose. 550. Wah, habis ni. Berapa harga dah? So ada promo lah kat sini. Tak tahu nak beli apa. Awak ambil ini dulu. Tengok apa ada. Screw habis memang. CDX habis tenggelam. Sayang lah. RM6. RM5. Ni beg apa? Esing. Oh, baju hujan. Mata hebat. Habis sayang. XL. XL. Oh, 500. L XL. XL and Can L. I try? Oh, this one LL. This one SL. XL. This one double SL. Okay, I try. 500 baht. 500 baht. Oh, yeah, already apa rain lah. Flood. 900 baht. Oh, 900. Discount 400. Oh, 500. Okay. I like the rain shirt. I try. Oh. Double SL big is okay lah. Big is okay. Can open lah. Okay, right? I try. So you clean all already? How much tea? 1,003. So many things flood. 500. Okay. Oh, flood. Okay, right. I try. Oh, big lah. Big. XL. So big. Big. XL okay. Big. Baju hujan 500 baht. Boleh lah. Oh. Too big. Too big. Wait lah. I see. L. and This one SL juga, I think. SL okay kot. Try. Oh, sorry. Kalau naya lah. Nak lipat balik eh. Satu bit. Alamak. Jam. Berapa harga? Mahal? Original. Oh, original. Lepas tu? Satu beli? Lepas tu? Tak beli? Habis model. Habis model lah? Habis model. Oh, okay. Jadi 70. 70? 700 baht. 700 satu lah. Satu lah. Tu? 700 RM1 kita lah. Satu lah 770. Original. Aku beli ni lah. Tengok keadaan. Mika tak nak beli apa-apa lah. Wah. Serabut. RM20 lah. Wait tak sebelah tu. This one I want. Wait, bag I already open the bag is gone. Wait lah. Mana bag dia? Awak dah pening lah. Terbuka lah tu. Mana bag ni? Sini Wait. Je bag. Wait lah. Oh, fine. 500. Oh ni nak lah. Sedap pun.
Berapa je? 20. Murah. RM2 lah. Haa. RM2. RM2 lah. Sedap pun. Tak nak? Tapi nanti pakai ni nampak ni pula. Kali hitam. Ada kali hitam. Oh ni? Okey. 80. Tapi ni jenis okey kot. Oh ni play live bang. Memanglah sedap. Dia S-Max boleh masuk kan? Sama je kan? Sama je kan? Play live S-Max Ini apa? Play live juga. Play live juga. Beza. Sama je. Harga pun kurang. Universal kan? Universal. Tanya diorang. Pasal Universal tak? So ni seat udah lembik kan dia punya kertas tu. Kena banci. Tak boleh buat apa. Awak ambil yang baju hujan satu, dengan apa, barang-barang sikit. Ni absorber. Yang tu je kot. Tak tahulah apa benda nak cari lagi. Macam mana? Dapat dah barang? Dah. Okay, dah lah kot. Rasanya tak ada apa kot. Ring kong semua boleh pakai. Skru Slayer. Tu skru Slayer. Cari ni. Okay. Oh, this one. ไม่เป็นไรเมย์ไม่เป็นไร 30. Cantik kot ni. Buat perhiasan. Yuk. ไอ้ลงเหล็กนั่นเดี๋ยวไว้เป็นพรุ่งนี้ดีกว่านะลงเหล็กก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละวันนี้มันไปยืมรถเขามาทุกของเรา 30 ni เขา cuy. จะมายืมรถใหม่ไม่สงสัยแต่ถ้าเขาจะมาเขาจะโทรมาให้เรา Sampel. เขาไปยืมรถเขามาค่ะ This one for what? Thai Rotex. yes Rotex. You want to put where? Here. Belok. Here can kot. Take one. okay For memories. Wait, I take my money. Okay. Tapi ambil duit. So baru lepas banjir ya. Jadi nak masuk lah. Tu traveller bas daripada Malaysia. Oh rasa. Dah masuk. Jadi trigger out. Dia orang duduk hotel tu. Duduk hotel tu. Ada kat orang Malaysia datang. Rombongan. Banyaklah skru-skru penutup. Yalah. Mana ni nampak tu? Mana Mika Selongkar dapat lah. Bawah Hali. Cari tak ada. Dah jual? Jomlah. Dah. Lagi lama lagi beli macam-macam. Okey. Kau naik. Nama Mika ni bayar teman. Tak boleh. All. Okey. Kali kali together. This one. วิ่งเฉพาะมือไม่หรอกมันก็ต้องวิ่งทั่วร่างกายนู้น Apa? Motor apa? ไม่ได้หรอกมันเข้าไปในเส้นแล้วไง Kau tak beli? Tu dah ambil satu. Nak letak motor Honda. Tanya fashion ni. Rotex. Ya. Thai Rotex. Kita tanya dah. Dah, awak tanya tadi. Ya, Thai Rotex. Tak kata Rotex letak dalam tu. So nampaklah dia punya ni. Buat saja nak bubuh kat motor Honda orang rumah yang ni. This one. อันนี้ Ni. อันนี้80 Dengan beg. 80 ไม่เฮียถ่ายรูปก่อนก็ได้ จำได้ อันนี้ขวดหนึ่ง อันนี้ด้วย500 นี่500 Banyak benda nak kena bersihkan tu. Sampai atas pejabat nak recovery balik. Ya. Tinggi ayu. Oh, sampai atas tu. 80 Maksudnya tenggelam tapi. Tinggal yang bakal atas. Yang boleh selamat.
Ada berapa air? 840. 840 ya. Okay. This one. ครับ Float come here where? คนสีเขียว500 บาท Oh. Float come here. ได้ไหมครับ Wow. Tenggelam. 3 meter. 3 meter. 1, 2, 3. Yeah, 3 meter. Very, very. Swimming pool in the showroom. Lots of people die. No. No. About 200 people. Die. Same time. Okay, right. About 200 people. About 200. Yes. To figure out. So, itulah keadaannya. Baru je. Ni pun masih lagi tempoh pemulihan. Hari ni 25 hari bulan. So, kita 25 hari bulan Disember 2025 lah. Ini keadaannya. Ini yang kita dapat beli lah barang untuk yang hari ni. Cukup lah. ไม่มีล็อกให้เขานะป้ายทะเบียน804 Okay. Oh, banyak lagi barang. Yang ni. I saw this one iklan from Facebook just this morning. Oh, this one. Oh, I came from Surat Thani. Actually, we vacation at Pattaya. Yesterday from Bangkok. After that, we sleep at Surat Thani. And then this morning, I opened the Facebook, saw the picture. Hey, Siri Racing got offer lah. We came here lah. And then tonight we sleep Hat Yai. Okay. Tomorrow we sleep Betong. And then after that we enter Malaysia. So all together 10 days. 10 days. 10 days. Going to Pattaya 3 days. Oh. Holiday there. How many of you guys? Just two of us. 2 bike. Okay lah. If you too many people, there will be something. And then that fella cannot go, and this fella cannot go, and then we talk together, and then we be less. Yes, betul. Correct. Less people, less problem. Okay. It's sympathy to see what is happening. Last time I came here, very good. And then flood already. And then come here. So What bike are you using? I'm using S-Max. This one. S-Max. S-Max. This one Y15. Okay. But you can follow me lah. You can follow me. Okay, see you then. Okay, See you then. Thanks. Yeah, See you yeah, again. yeah. Inshallah. Okay. Okay, bye. Okay lah, boleh dapat. Tu, hak yang palang. Orang Malaysia tidur kat sini. Siri Beach. Satu bas turun tadi. Penuh orang. Okay lah, dapat murah. 500 baht. Kita nak pergi SA. Jom. Ke Pangan ke semua. Confirm ada jual. Ini semua berhair dulu. Ya ni 900. Awak ingat kan ada baju kalau 340 dah. Oh, tak ada lah. Memang dia baru guna. Tapi besi tu tahan. Yang tak tahan ni. Yang beg-beg ni habis lah. Kemuk lain. Usul dekat dia punya corner. Confirm tak kemuk. Wah. Mika punya tu nanti ya ambil. Kita dekat hotel nanti kita beda-beda. Okey. Kita nak ke SI Racing, Siri Racing, and then kita nak ke another place. Alhamdulillah. Kereta terbalik nampak tak? Yuk. So,
Kereta terbalik. Kesan lah banjir tu. Terbalik kereta. Habis bang. Juga. So selamat sampai di Z Moto. Okay. Kita tengok apa ada promosi kat sini. Di Z Moto 10 baht Swiss tu. Oh ni 40-50 je. Nah, ni 30. Yuk, kunci. Cover kunci. Ni apa ADB ni? 30 ah. Ni ada juga lah. Dengan rotek. So adalah murah. Tu YSS. YSS tu dia tak jual lelong lah. Harga dia box. Habis lah 3 meter tenggelam semua. So inilah keadaannya. Dia ada ikan ni lah. Tengah bersih. Bersih. WhatsApp apa dia? Mana? Satu. Gantung. Skru mana? Ni tapak itik kan? Oh 390. Skru apa tu? Ni jari. Oh jari. Oh. Ni apa dah? Dia dalam cermin tu. Ni awak rasa smack ni lah. Rasa ni smack ni tu. Yang dalam cermin ni kan. Dia buat dia orang letak. Yes. Ni so. This one S-Max. Yang ni S-Max ni lah. No, yang ni. Okay, ni kita punya nasi. Nasi daging. Nasi ayam. So kat sini dia ni. Nak keluar sikit. And then inilah kita makan. Rezeki kita hari ni makan tengah hari. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sedap ni. Makan. Alhamdulillah. Tu hari di sini tenggelam juga. 3 meter lah. Sembang dengan orang tadi Nyai ni. Dia kata 3 meter kata. Nah, ya. Okey. Yang tu. 45 lah. Ceiling lah. Okey, terima kasih. Sama. Siling lah. Jom. Ingat habis aduk siling, dapat aduk siling. Mereka macam Pak Long dia tu. Tinggi ni. Berat aduk siling ni. Berat. Orang Malaysia lah. Bayar hotel.
depan ni kanan. Hijau dah. Terlepas. Pusing yuk, pusing. Depan pusing. Lambat. Mami. Hilang kau. Hilang kau. Kau. Tutup. Dia tu dah tutup. Ha? Ya. Ha? Ai memanglah. Kosong. Tak ada orang. Habis tu nak pergi mana? Ke hotel? Ha? Sini tak banjir kot. Tak kesan. Ha, tinggi tempat ni. Letih tu. Wah, letih oh. Hotel dalam ni. Seberang jalan. Titi harap-harap ada kosong lah. Ada kosong kot. Sini tak ada orang. Tu tiang sebelah lah. Beli lauk lah. Tengok barang-barang. Barang-barang apa, kitchen ke apa. Bohong dia kata beli kat sana kan. Ha? Ada kat atas. Ambil gambar.
Jom. Alhamdulillah. Naik bazar. Ramai dia lah. Nak mula mana ni? Mula sini. Hah? Sana. Mereka jangan buat macam apa petaya tu. Letih. Ha, mana nak tengok ni? Hard Rock. Hard Rock. Jom, pusing. Tengok masuk ni. Asian Night Bazaar. Okey, baju dah. Apa ya orang mak? Bang tengoklah bang, ada saiz orang besar kecil ada mau? Oh, Boleh tengok dulu jadi apa? jap pusing dulu. Ha, yuk ni ada jual. Mana tengok dulu. Okey. Seratus. Terbaik. Cara apa baju ni? Macam kat Laos lah. Boleh. Ha? Sojin. Ada nak beli apa? Pusing dulu. Pusing dulu. Iya. Yalah. Dia ni. Harga kat sana berapa lah? $120. Ni apa? 4. Bang udang 120 Pak. Oh, $120. Boleh ke? Panas? Panas eh? Ya, ni panas. $120. Ya. Mereka nak udang tak? Teman nak makan? Mereka nak buat 2 set? Satu-satu? Satu dah, awak tak nak. Mereka tak nak? Satu lah? 120 baht. Teman nak mengadap ke? Bungkus pau. Mereka tak mau? Udang? When I see you again, when I see